Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan terangkan dekat kamu pelan kewangan yang cikgu buat ini. Item yang penting di sini ada 3, iaitu kita ada baki pendapatan, kemudian kita ada perbelanjaan tetap dan kita ada jumlah perbelanjaan tidak tetap. Jadi cikgu harap kamu boleh hafal 3 item ni. 3 item ni penting kenapa? Sebab daripada 3 item ni, baki pendapatan kita akan tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak dengan perbelanjaan tidak tetap, kamu akan dapat jawapan iaitu sama ada kamu dapat pendapatan lebihan atau kurangan. Jika soalan tanya kamu apakah aliran tunai untuk pelan kewangan, kamu akan jawab aliran tunai positif kalau kamu ada pendapatan lebihan, iaitu duit kamu lebih daripada apa yang kamu belanja. Manakala kamu akan jawab aliran tunai negatif jika kamu dapat pendapatan kurangan, iaitu duit kamu, pendapatan kamu adalah kurang daripada perbelanjaan. Maksudnya kamu terlebih belanja dan kamu berhutang. Okey, seterusnya apa yang penting dekat sini ialah cikgu nak highlightkan tentang pendapatan aktif. Dekat sini cikgu telah senaraikan pendapatan aktif ni kita ada 3 iaitu gaji, allowance dan komisen. Okey. Dan seterusnya kita ada pendapatan pasif iaitu contoh di sini adalah sewa diterima, iaitu kita ada rumah sewa kemudian kita bagi sewa dekat orang. Jadi kita dapat duit. Dan seterusnya kita ada faedah diterima, iaitu kita simpan duit di bank, tiap-tiap bulan bank akan bagi kita interest, faedah. Dan yang akhir sekali, dividen diterima, iaitu kalau kita melabur. Sama ada contohnya kita simpan duit di ASB atau ASN. Jadi kita dapat dividen. Okey, seterusnya cikgu nak highlight dekat sini. Jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan dapat dari apa? Iaitu kita kena campur semua pendapatan aktif dengan pendapatan pasif. Kita akan dapat jumlah pendapatan bulanan. Okey. Yang pelajar selalu miss adalah dia tak tolak simpanan tetap. Simpanan tetap bulanan, kamu kena baca balik soalan, tengok soalan cakap apa. Kalau soalan tak cakap apa, selalunya dia adalah 10% daripada pendapatan bulanan. Iaitu pendapatan bulanan adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang kamu ada. Iaitu pendapatan aktif campur dengan pendapatan pasif. Kadang-kadang soalan akan bagi tahu dekat kamu 10% daripada gaji bersih. Jadi kamu akan ambil bahagian gaji bersih. Jadi semuanya bergantung kepada soalan periksa. Dan lagi satu pelajar selalu miss adalah dana kecemasan. Jadi baca soalan, tengok dekat soalan, dia cakap apa. Dana kecemasan berapa? 100, 200 dan sebagainya. Ikut balik kepada soalan. Okey, seterusnya cikgu nak point out perbelanjaan tetap. Okey, yang ni kamu perlu hafal ya. Ada 5 item dekat sini. Iaitu ansuran kereta, kamu beli kereta, kamu bayar bulanan kereta. Kemudian kalau kamu beli rumah, kamu bayar ansuran bulanan rumah. Kemudian kamu ambil insurans, kamu bayar premium dia. Dan kalau kamu ada kad kredit, kamu kena bayar bulanan. Dan akhir sekali, kalau kamu tak beli rumah, jadi kamu menyewa daripada orang lain. Jadi kena bayar sewa rumah setiap bulan. Jadi ada 5 item ni, cikgu dah buat dia punya kata kunci dia, KRIS. Jadi kamu hafal. Sebab soalan biasa keluar, dia akan tanya berapakah perbelanjaan tetap. Jadi tolong hafal. Ada 5 item dekat sini. Pastikan kamu letak item tu di tempat yang betul, iaitu di perbelanjaan tetap. Selain daripada perbelanjaan tetap, yang lain tu adalah perbelanjaan tak tetap. Jadi kamu cuma hafal yang 5 ni je lah, perbelanjaan tetap, KRIS. Okey, seterusnya cikgu nak highlight dekat kamu untuk dapat pendapatan lebihan atau kurangan ialah apa? Kita ada baki pendapatan tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, sama ada kamu dapat pendapatan lebihan atau kurangan. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.